Hai, Assalamualaikum. Kita sampai ke huruf terakhir dalam formula berjaya dan ini paling penting sekali, iaitu A, action. Sebab tanpa tindakan, semua yang kita bincang sebelum ini tiada maknanya. Ada impian tapi tak ada tindakan, itu angan-angan. Ada environment yang baik tapi tak ada tindakan, itu sia-sia. Ada responsibility tapi tiada tindakan, itu kosong. Ada semangat tak putus asa tapi tak bergerak, anda tetap di tempat yang sama. Ada ilmu, ada keyakinan tapi tak ada tindakan, tiada hasil. Ramai orang suka merancang, ramai orang suka bercakap, ramai orang suka tunggu masa sesuai nak mulakan bisnes, tapi dia nak tunggu modal. Nak belajar, tunggu free. Nak kurus, tunggu Isnin. Nak berubah, tunggu tahun depan. Hakikatnya, masa sesuai itu jarang datang. Ramai orang guna konsep ready, aim, fire. Contoh. Tapi masalahnya, ramai orang lama sangat kat ready, aim, tapi tak tembak-tembak. Belajar lagi, fikir lagi, tunggu lagi, rancang lagi. Akhirnya, tak lepaskan tembakan. Ramai ambil masa terlalu lama untuk bersedia. Nak pergi interview tu, siapkan resume 10 kali tapi tak hantar-hantar. Tak ambil action. Sebab itu, kadang-kadang dalam hidup, kita perlu guna konsep ready, fire. Betul, aim, fire. Mulakan dahulu, tembak dulu. Lepas tu kita tengok hasil. Kalau sasaran tak kena, adjust lah. Betulkan strategi dan tembak semula. Itu cara orang berjaya bergerak. Mereka bukan tunggu sempurna, mereka bertindak, mereka belajar, mereka repeat, mereka ulang, mereka baiki. Orang yang berjaya bukan sebab mereka tahu segalanya, mereka berjaya sebab mereka mula dulu, mereka belajar sambil berjalan. Mereka betulkan kesilapan sambil bergerak. Mereka jatuh, mereka bangkit semula dan terus bertindak. Kenapa action ini penting? Sebab semua orang mahu hasil. Tapi hasil hanya akan datang kalau anda bergerak. So jangan tunggu yakin baru nak start. Kadang-kadang keyakinan itu datang selepas anda start. Jangan tunggu sempurna baru nak bergerak. Proses lebih penting daripada perfect. Ingat, satu langkah hari ini nilai dia lebih bernilai daripada 1000 niat semalam. Akademik Dr. Aizul Amar, pembelajaran sepanjang hayat.